Saya pernah tengok sendiri, satu keluarga mati aja ayah tu, tak sempat lagi kubur tu tumbuh rumput, baru tanam petang tadi, malam bergaduh bertumbuk adik-beradik sebab nakkan harta yang ada. Bukan berjuta pun, baru ribu je. Motor buruk tu berebut. Rumah ni kenapa nama dia seorang? Marah semua. Rumah buruk, tak ada siapa pun nak duduk rumah tu pun, tapi marah sebab Along dapat rumah tu. Kenapa Along? Kita ni bukan anak ke? Bergaduh. Cerita tadi, mak saya sama cakap apalah, biarlah aku mati tak ada harta, korang pun tak payah bergaduh-gaduh. Mak ambil kat macam tu. Sebenarnya bukan isu ada harta tak ada harta. Kalau nak bergaduh, dia bergaduh juga. Tapi isunya apa? Isunya adalah kita kena bekalkan didikan agama pada anak-anak kita. Bila anak kita ada didikan agama, silap-silap dia berlapang dada. Ni tanah ni kita bagi dekat Angah, macam ni lah. Angah pun cakap, tanah rumah kampung ni saya cadangkan, tak payahlah bagi ke Angah, biarlah letak nama Along. Saya setuju letak nama Along sebab dia abang kita yang sulung. Lepas ayah tak ada, dia lah ganti kita. Macam tu dia kata. Jadi yang penting Along kita minta satu je, Long, rumah ni janganlah Along jual, supaya tiap-tiap tahun raya kita masih boleh kumpul adik-beradik kat sini. Itu cara dia.